Okay, kat sini kan, tengok. Sebelah sini dekat code snippet ni, okay, tekan code snippet ni. Dekat sini boleh pilih apakah kod yang kau nak run. Kan? Contoh macam sekarang kita nak run dalam JavaScript, kita pakai XHR. XHR ni cara lama ni. Nampak? Ada fetch. Pakai fetch. Okay, so this one kita copy. Kita masukkan dekat dalam. Aku buat satu function spam. Okay. And then dekat dalam sini aku akan buat variable 2 lah, variable baru untuk generate random email dengan password ni. Okay, so kenapa kita buat random? Sebab mungkin sometimes hacker dia orang tahulah kan, kalau kita buat asyik hantar benda yang sama tu spam lah. So kita akan hantar benda yang lain-lain. Function. Dekat sini aku akan letak mungkin 100 millisecond. Maksudnya satu saat dia akan hantar 10 kali. Okay, kita copy ni. Kita paste dekat sini. Okay, so aku paste kod dekat sini. Jadinya aku boleh run. Bila aku tekan run, nampak dia akan sentiasa send. Korang